merupakan asas utama dalam membentuk insan yang pengetahuan dan berdaya sains. Ada kalanya, murid berasa sukar untuk memahami sesuatu topik apabila hanya bergantung kepada buku teks dan hafalan semata-mata. Kekeliruan mula timbul, minat semakin pudar dan pembelajaran menjadi satu beban. Aha, dapat pun. Ush, panjangnya. Apa bezanya dengan buku teks? Ada mind map lah. Wow, ni senang ni. Tak susah-susah aku buat. Oh. Ish, benda ni menarik ni. Aku kena panggil kawan-kawan aku. Ish, kawan-kawan mari. Wah, ada apa tu Zara? Macam menarik je. Ilmu yang dipelajari tidak seharusnya berhenti di situ. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam pelbagai karya yang kreatif. Ini membuktikan murid bukan sahaja pengguna teknologi, malah pencipta kandungan yang berinovasi. Generasi hari ini ialah pewaris masa depan negara. Dengan ilmu di hati dan teknologi di tangan, mereka mampu mencipta masa depan yang gemilang, berilmu, berinovasi dan berdaya saing. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.